sih. Hello guys, Assalamualaikum, welcome to Caca. Hari ni 10.4 esok wedding Afina. So hari ni kita akan pergi, telah tolong dia, ambil dia, kita sebagai bride assistant dia. So kita kena get ready. And sekarang ni nak pergi rumah. Sekarang saya dah packing dah semua. Nak pergi rumah dia, makan dulu, and then nak gerak pergi ambil bunga tangan. Ya, so let's go. Teman saya hari ni. Okay, sekarang kita dah sampai rumah Afina, tapi kejap. Kena ambil kertas ni. Tak tahu apa nak dibawanya. Jom. Rumah dia jap. Katanya makan dulu, baru gerak. Assalamualaikum. Hasil-hasilnya. Belum hasil lagi, belum buat. Tarang. Penuh. Dia tadi buat apa? Beli meja. Ha? Beli meja bilik. Meja. Mak saya kotak lagi, tak tahu lah harap buat. Berstres. Nak dekat nanti. Stres dah. Bombastic side eye, criminal offensive. Makan dulu sebelum gerak. Cuci kereta dulu. Kita kena cantik-cantik dulu. Bersama pengantin. Makan pengantin. Takut dah guys. Tudung aku ke belakang. Jadi dahi aku jendul lah. Okey lah, bye. Ambil bunga tangan. Okay guys, saya sampai. Awak cakap dewan belah kiri, memanglah belah kiri, takkan belah kanan. Yang awak punya beritahu. Yang awak kata, ya dewan kita belah kiri. Tak payah nak beritahu, saya tahulah. Jangan gaduh. Awak kata kiri kan? Kiri ni banyak. Ini pun boleh kata kiri, itu pun kiri, itu pun kiri, itu pun kiri. Tak mungkin dewan di atas. Siapa kata? Saya kata. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Kalau dewan ni kat atas macam mana? Dia seorang. Kan? Ha. Sagi beritahu dia pun pukul 5 tau. Okey. Baik. Semua terima Oh, kasih. acik ke yang kau saya tadi? Ya. Okey. Tak payah saya. Tapi kalau letak sini dah boleh sekali dengan baik sini terus. Sini terus je.
masuk, family lelaki masuk dulu kan. Lepas tu DJ selawat apa semua, baru kami masuk dengan muzik kami lah. Tapi masa kami masuk muzik kami tu dia tak menari lagi kan. Tak lagi. Lepas pengantin dah duduk, dia pun menari kan. Okey. Okey. Korang stay, lepas tu tunggu dia selawat Okay. Selawat. Dia cakap perarakan masuk. Bukan ketibaan tu macam perempuan sangat. Perarakan masuk. Mempelai betul. Baru jalan. Ada apa-apa batang tak? Batang? Kayu? Tak boleh, tak payah. Just senyum je. Slow-slow dia macam 1, 2. Tapi tadi tu awak langkah macam awak memang. Okey, agak. Okey, macam ni. Agak-agak macam satu kaki tu dah satu kaki lebih. Ni kan kaki kita kan. Lepas tu dia satu tapak tu dah. Bagi sama-sama kot kaki kanan dulu kot. Nombor langkah je pun. Turun 3. Macam biasa, macam jalan biasa tapi slow. Jalan biasa macam. Jalan biasa. Janganlah kaku macam biasa. Tak payah bodoh lah. Afina, kau tak jalan macam tu. Ni okey. Ni okey. Okey je. A few minutes later. Tak apa, tenang je. Naik tangga kanan, lelaki naik dulu, ambil perempuan. Naik. Okey? Lepas tu naik, bagi perempuan duduk dulu, bawah duduk. Perempuan belah sana. Ini pun ada juga protokol tu. Perempuan belah sini. Perempuan belah sini. Sini. Perempuan belah sini. Yes. Kiri. Kiri. Sama je macam jalan. Nanti sampai di depan meja, salam mama, so mama duduk hampir kat meja tengah. Habis peluh-peluh. Okey, urusan Dewan settle. Walaupun ada dugaan-dugaan sikit tu biasalah kan. Kenduri masih akan ada dugaan. Itulah dia kenangan. Weh, sumpah aku nampak dahi aku macam padang golf. Sampai homestay Aprina. Kita makan-makan. Ni homestay. Mak dia, family dia. Assalamualaikum. Daripada tadi kita tak record pun. Boleh ulang balik tak? Boleh. Okey. Ni lah yang nak kahwin ni. Oh bukan ni nak kahwin ni. Alamak, ada. Okey, so macam nak senyum? Saya nak senyum kalau majlis. Okey. So kalau ada orang yang tak suka datang, syakat. One eternity later. Dah makan dah? Gila balik. Kasih sampai ke? Biar lagi belum? Kasih. Oh, okey. Tak kenal. Lagu apa dia nyanyi ni? Wah, you tu kita. Aku subscribe hanya awak je. Tak subscribe. Tak jadi jealous ni. Apa ni aku bodoh. Bodoh. Unsubscribe. Blok. Okay, so kita dah bagi Afrina suruh tidur dulu. And kita teruskan mengiron veil dia dengan juga tudung-tudung dia untuk esok supaya esok pagi tak kalut. And vlog ni kita habis sampai sini sahaja. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like and subscribe.
jumpa di vlog seterusnya, iaitu vlog Wedding Afrina. Thank you. Bye.